Miss Mami TV. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hanya 10 minit tetapi cukup untuk membuka jendela ilmu. Itulah yang dibawakan menerusi program Jom Baca Bersama 10 minit sempena dekat membaca kebangsaan yang diadakan di Sekolah Menengah Agama Haji Muhammad Yatim hari ini. Sekarang kita terus ke lokasi bersama wartawan kami Husna Niazi untuk melihat sendiri suasana di sana. Terima kasih Wan Arisa. Saya Husna Niazi, kini berada di Surau Darul Aitam SMJ Haji Muhammad Yatim. Program ini cukup ringkas tetapi suasananya meriah dengan kehadiran pelajar dan guru yang sama-sama mencairkannya. Program dimulakan dengan pelajaran secara langsung, diikuti dengan bacaan doa dan ucapan daripada pengetua.